Saya masih ingat hari itu dengan jelas, seolah-olah baru berlaku semalam. Saya, Profesor Dr. Alexander Hill, sedang berdiri di hadapan Dewan Kuliah Utama MIT, membentangkan kertas kerja terbaru saya tentang kecekapan penjerapan tenaga suria. Skrin besar memaparkan graf 42.7%, rekod tertinggi yang pernah dicapai oleh mana-mana makmal di Amerika Syarikat. Dewan dipenuhi tepukan gemuruh. Saya tersenyum, yakin bahawa kami sedang menulis sejarah. Kemudian, email itu tiba dari Universiti Teknologi Malaysia. Subjek, jemputan ke Konferens Tenaga Hijau Asia Tenggara 2025. Keynote Speaker. Saya ketawa kecil sambil menggelengkan kepala. Malaysia, negara yang saya cuma tahu dari gambar menara kembar Petronas dan cerita tentang kemacetan lalu lintas yang teruk. Saya balas ringkas. Terima kasih atas jemputan, tetapi jadual saya sudah penuh hingga 2027. Tamat. 2 minggu kemudian, panggilan telefon dari Emily, anak perempuan tunggal saya, mengubah segalanya. Ayah, saya nak ke Kuala Lumpur minggu depan. Backpack je, 2 minggu. Lepas tu, terus ke Bali. Suara dia riang seperti biasa. Saya mengeluh. Emily, Malaysia bukan tempat sesuai untuk seorang gadis melancong seorang. Panas, sesak, bahasa pun susah. Pergi Switzerland lagi selamat. Dia ketawa. Ayah terlalu protektif. Saya dah besar. Lagipun, kawan saya kata makanan di sana sedap gila. Saya tak sempat menjawab lagi. 3 hari kemudian, berita itu meletup di semua saluran. Penerbangan MH127 dari London ke Kuala Lumpur terhempas semasa mendarat di KLIA-2 akibat ribut petir luar biasa. 60 penumpang cedera parah. Nama Emily ada dalam senarai. Saya tidak ingat bagaimana saya sampai ke lapangan terbang Boston. Yang saya ingat hanyalah jantung berdegup kencang dan tangan menggigil memegang pasport. Pesawat ke Kuala Lumpur berlepas 8 jam kemudian. Perjalanan 22 jam itu terasa seperti abadi. Apabila pintu pesawat dibuka di KLIA, gelombang panas lembap menampar muka saya seperti dinding bata. Bau campuran minyak wangi, makanan goreng dan asap egsos memenuhi hidung. Saya mengerutkan dahi. Ini baru permulaan. Di kaunter immigration, barisan panjang mengular seperti ular. Saya melihat jam. Sudah lewat 2 jam dari jadual. Akhirnya, apabila sampai giliran saya, pegawai immigration tersenyum lebar walaupun saya cuma menyerahkan pasport tanpa sepatah kata. Selamat datang ke Malaysia, Profesor Hill, katanya dalam bahasa Inggeris yang jelas. Saya terkejut seketika, tapi prasangka saya lebih kuat. Mereka mungkin belajar beberapa ayat sopan untuk pelancong, fikir saya. Di luar terminal, kemacetan lalu lintas menyambut saya seperti mimpi buruk. Kereta-kereta bergerak perlahan, hon tanpa henti. Motosikal merayap di celah-celah. Teksi yang saya naiki terperangkap selama 45 minit hanya untuk keluar dari kawasan lapangan terbang. Saya memukul-mukul kusen kerusi. Ini neraka, kumam saya. Bagaimana sebuah negara boleh maju dengan lalu lintas begini? Di Boston pun tak seteruk ini. Pemandu teksi, seorang lelaki Melayu berusia 50-an, tersenyum melalui cermin pandang belakang. Jangan risau, Profesor. Hari ini hari Jumaat. Ramai balik kampung. Esok sudah lancar. Saya tak jawab. Dalam hati saya berkata, esok atau lusa tetap sama saja. Negara tropika yang tidak teratur. Akhirnya kami sampai di Hospital Chancellor Tunku Muhriz, UKM.
bangunan moden, kaca berkilauan, tapi saya tetap skeptikal. Saya berlari masuk, menjerit nama Emily di kaunter penerimaan. Seorang jururawat muda berhijab biru muda mendekat, tenang sekali. Profesor Hale, Emily sudah stabil. Ikut saya. Saya mengikutnya melalui koridor yang bersih dan terang. Bau ubat tidak terlalu kuat seperti hospital di Amerika. Di sepanjang dinding, skrin digital memaparkan maklumat pesakit secara real time. Teknologi yang bahkan MIT Medical belum gunakan sepenuhnya. Saya mengerutkan kening, cuba mencari celah. Kemudian saya melihatnya. Emily terbaring di katil, wajah pucat tapi sedar. Tiub oksigen masih dipasang, tapi dia tersenyum lemah apabila melihat saya. Ayah, saya okey. Jangan marah. Saya memeluknya hingga jururawat terpaksa menegur supaya tidak mengganggu mesin. Air mata saya mengalir tanpa terkawal. Di saat itu, saya tidak peduli lagi tentang lalu lintas, panas atau apa-apa. Cuma anak saya. Doktor masuk. Seorang wanita Melayu bertubuh kecil, tapi auranya penuh wibawa. Nama taknyanya bertulis, Dr. Aisyah Rahman, pakar kecemasan. Dia membaca fail di tablet, kemudian mendongak. Profesor Hale, saya Dr. Aisyah Emily, mengalami patah tulang rusuk dan gegaran otak ringan. Kami sudah lakukan CT scan dan MRI. Tiada pendarahan dalaman. Dia akan pulih sepenuhnya dalam 2 minggu. Saya terdiam. Di Amerika, untuk kes seperti ini, kami perlu tunggu berjam-jam untuk MRI. Di sini, sudah selesai dalam masa beberapa jam selepas kemalangan besar. Saya cuba mencari kata untuk mempersoalkan, tapi tiada. Dr. Aisyah tersenyum lembut. Kami guna sistem AI diagnostik terbaru. Ia mengurangkan masa tunggu hingga 70%. Anda boleh lihat sendiri laporan di aplikasi hospital kami kalau mahu. Saya mengangguk perlahan. Sesuatu mula retak di dalam dada saya. Bukan serangan jantung, tapi dinding prasangka yang saya bina bertahun-tahun. Malam itu, saya duduk di kerusi plastik di tepi katil Emily. Dari tingkap bilik 812, saya dapat melihat menara kembar Petronas berkelip-kelip di kejauhan, diterangi lampu warna-warni. Cantik. Tapi saya masih enggan mengaku. Saya mengeluarkan telefon, menaip email kepada pembantu saya di MIT. Saya terpaksa tinggal di Kuala Lumpur lebih lama dari dirancang. Tolong tangguhkan semua mesyuarat. Kemudian, saya menambah satu ayat yang saya sendiri tidak sangka akan menaip. Dan tolong selidik sedikit tentang Universiti Teknologi Malaysia. Mungkin ada sesuatu yang saya terlepas pandang. Saya tekan send, lalu memandang keluar tingkap lagi. Menara kembar itu masih berdiri megah, seolah-olah mengejek saya. Saya tidak tahu lagi bahawa dalam beberapa hari akan datang, menara itu akan menjadi saksi kepada keruntuhan segala yang saya percaya selama ini. Saya tidak tahu lagi bahawa Malaysia, negara yang saya anggap lambat, panas dan kacau, akan memaksa saya menangis di depan berjuta-juta penonton di seluruh dunia. Dan saya pasti tidak tahu bahawa air mata itu akan menjadi air mata kesyukuran, bukan kesedihan. Pagi berikutnya, saya terjaga dengan bunyi azan subuh yang lembut mengalir dari telefon bimbit Dr. Aisyah yang diletakkan di meja. Cahaya oren matahari pagi menembusi tingkap, menyelinap di antara tirai putih hospital. Emily masih tidur nyenyak. Dada naik turun dengan teratur. Saya bangun perlahan, badan lenguh selepas tidur di kerusi plastik semalaman.
Seorang pembantu jururawat masuk membawa dulang sarapan. Nasi lemak bungkus daun pisang, telur rebus, sambal bilis dan segelas teh tarik panas. Bau santan dan ikan bilis menebal di udara. Saya memandang dulang itu dengan curiga. "Ini makanan hospital?" tanya saya dalam bahasa Inggeris. Pembantu jururawat, seorang gadis Cina berusia awal 20-an, tersenyum lebar. "Ya, Profesor. Kami tahu pelawat dari barat tak biasa. Tapi cubalah. Ramai kata sedap." Dia meletakkan dulang di meja kecil, kemudian keluar tanpa banyak cakap. Saya mengangkat sudu plastik, masih ragu-ragu. Gigitan pertama sambal bilis membuatkan saya terkedu. Pedas, manis dan gurih serentak. Saya habiskan nasi lemak itu dalam masa kurang 5 minit, malah menjilat jari tanpa sedar. Emily terjaga, melihat saya dan ketawa kecil. "Ayah makan macam orang lapar 3 hari. Saya tersedak teh tarik. "Jangan cerita sesiapa," kumam saya sambil menyeka mulut. Pukul 9, Dr. Aisyah masuk bersama seorang lelaki tinggi lampai berpakaian kemeja batik biru tua. "Profesor Hill, ini Encik Farid, wakil dari UTM. Mereka dengar anda di sini dan ingin menawarkan bantuan." Farid menghulur tangan, senyuman ikhlas. "Assalamualaikum, Profesor. Kami tahu Emily adalah penyelidik muda yang hebat. Kalau ada apa-apa yang kami boleh bantu, sila beritahu." Bahasa Inggerisnya sempurna. Aksen Oxford pula tu. Saya terkejut lagi. "Terima kasih. Sebenarnya, saya ada terima email jemputan konferensi dari universiti anda sebelum ini. Saya tolak." Farid ketawa kecil. "Kami tahu. Tapi pintu UTM sentiasa terbuka. Kalau Profesor sudi, saya jemput melawat kampus kami di Johor esok. Emily boleh ikut kalau doktor izinkan. Kami ada makmal tenaga boleh diperbaharui yang mungkin menarik minat Profesor." Saya hampir menolak lagi, tapi sesuatu dalam nada Farid membuatkan saya terdiam. "Baiklah," jawab saya akhirnya. "Esok." Petang itu, saya keluar hospital sebentar untuk membeli pakaian ganti. Emily sudah boleh bergerak sedikit, jadi saya yakin dia selamat. Saya naik Grab, aplikasi yang saya muat turun paksa semalam. Kereta sampai dalam masa 3 minit. Pemandunya seorang India Muslim memakai songkok hitam kecil. Sepanjang perjalanan ke Mid Valley Mega Mall, dia bercakap tanpa henti tentang keluarganya, tentang anaknya yang baru masuk universiti, tentang betapa dia suka kerja ini kerana boleh jumpa orang dari seluruh dunia. Saya hanya mengangguk, tapi perlahan-lahan saya mula bertanya balik. "Lalu lintas hari ini tak teruk sangat?" Dia ketawa. "Hari Sabtu lah, Profesor. Kalau hari biasa memang gila sikit, tapi kami dah biasa. Lagipun ada tren LRT baru, lagi cepat." Di butik Uniqlo, saya terkejut melihat harga baju lebih murah daripada di Boston, tapi kualiti sama. Apabila saya membayar, dompet saya terjatuh dari poket belakang tanpa saya sedari. Saya baru perasan apabila sudah berjalan 10 meter. Saya berpusing, panik. Dompet hitam saya hilang. Tapi sebelum saya sempat menjerit, seorang lelaki Melayu berbaju t-shirt biasa berlari mengejar saya sambil mengangkat dompet itu tinggi-tinggi. "Tuan, dompet tuan jatuh tadi." Saya menerima dompet itu dengan tangan menggigil. Saya buka. Wang tunai RM2,000, kad kredit, pasport, semuanya masih ada. Tidak kurang 1 sen. "Terima kasih banyak," kata saya terkedu. Saya boleh beri anda ganjaran." Dia geleng kepala sambil tersenyum. "Tak payahlah tuan, biasa je. Selamat berbelanja." Kemudian dia berlalu pergi, hilang dalam orang ramai.
Saya berdiri macam patung di tengah-tengah mall. Di Amerika, dompet jatuh macam tu biasanya hilang selama-lamanya. Di sini, orang asing berlari mengejar saya hanya untuk mengembalikan dompet tanpa minta apa-apa. Malam itu, kembali ke hospital, saya duduk di tepi katil Emily sambil memandang menara kembar Petronas yang kini menyala biru safir. Emily sudah boleh duduk. Muka kembali cerah. "Ayah, esok kita pergi UTM kan? Saya tak sabar nak tengok makmal diorang." Saya mengangguk perlahan. "Ya, tapi ayah tak faham kenapa semua orang di sini baik sangat. Macam tak betul." Emily ketawa kecil. "Mungkin sebab ayah selalu kata orang Asia tak jujur. Sekarang ayah kena telan kata sendiri." Saya diam. Benar. Prasangka saya mula retak lagi. Kali ini lebih dalam. Sebelum tidur, saya buka laptop dan mulakan carian Google. UTM Renewable Energy Research. Hasil carian pertama membuatkan saya terkedu. Satu kertas kerja 2024 tentang Quantum Cascade Solar Absorption, ditulis oleh Pasukan Pelajar Malaysia, kecekapan teori 87%. Di MIT, kami baru capai 42.7% dalam keadaan makmal terkawal. Saya tutup laptop perlahan. Jantung saya berdegup kencang. Tapi kali ini bukan kerana takut. Ini kerana sesuatu yang lebih menakutkan. Kemungkinan bahawa saya salah. Teruk salah. Apa yang sedang berlaku di sini? Pagi Ahad itu, Farid datang menjemput kami dengan kereta Proton X70 hitam berkilat. Emily sudah dibenarkan keluar hospital dengan kerusi roda sementara. Wajahnya penuh semangat walaupun masih ada kesan lebam kecil di pipi. Saya naik kereta dengan perasaan bercampur. Setengah ingin membuktikan prasangka saya betul, setengah lagi takut prasangka itu salah. Perjalanan ke Johor Bahru mengambil masa hampir 4 jam. Tapi tidak terasa lama. Farid memandu sambil bercerita tentang sejarah UTM, tentang bagaimana universiti ini lahir dari semangat selepas merdeka, tentang pelajar yang datang dari kampung kecil tapi kini memenangi anugerah antarabangsa. Saya mendengar tanpa banyak komen, tapi setiap cerita menusuk sedikit demi sedikit. Apabila kami memasuki kampus UTM Skudai, saya terdiam. Kawasan hijau luas, bangunan moden bercampur elemen tradisional Melayu, panel solar di atas setiap bumbung, dan yang paling mengejutkan, tiada satu pun kereta berasap hitam. Semua kenderaan di kawasan kampus adalah elektrik atau hybrid. Kami capai 100% tenaga kampus dari sumber boleh diperbaharui tahun lepas, kata Farid bangga. Termasuk sistem penyejukan geothermal yang kami cipta sendiri. Saya mengangguk perlahan, tapi dalam hati masih mencari celah. Bagus untuk universiti kecil, gumam saya. Farid hanya tersenyum. Kami dibawa ke makmal tenaga masa depan, sebuah bangunan 3 tingkat dengan dinding kaca kalis peluru. Di pintu masuk, seorang gadis Melayu berhijab oren menyambut kami. Namanya Dr. Nurul Huda, 29 tahun, Ketua Pasukan Penyelidik Air Terjun Kuantum. Umurnya lebih muda 10 tahun daripada pelajar PhD terbaik saya di MIT. "Selamat datang Profesor Hill," katanya dalam bahasa Inggeris yang lancar tanpa aksen. "Kami sudah baca semua kertas kerja tuan sejak 2018. Hormat kami." Saya terkejut lagi. Mereka tahu kerja saya. Saya yang sepatutnya tak tahu kerja mereka. Kami memasuki ruang demonstrasi. Di tengah-tengah bilik ada sebuah silinder kaca setinggi manusia dewasa, dipenuhi cecair biru lut sinar yang bergerak seperti air terjun kecil. Di atasnya, lampu LED simulasi matahari menyinari dengan intensiti 1000 watt per meter persegi. Pada skrin besar,
angka kecekapan melonjak 78%, 82%, 89%, dan terus naik. Rekod semasa 94.7% dalam keadaan makmal, kata Nurul tenang. Kami panggil ia air terjun kuantum kerana elektron mengalir seperti air terjun. Tak ada rintangan, tak ada kebocoran haba. Kami gabungkan prinsip kuantum dot dengan struktur grafin berlapis yang terinspirasi dari sayap rama-rama Morpho. Saya mendekati silinder itu. Tangan hampir menyentuh kaca. Angka 94.7% itu. Di MIT, kami baru berjaya 42.7% dengan peralatan berjuta dolar. Dan di sini, pasukan pelajar menggunakan peralatan yang kelihatan lebih sederhana. Berapa kos prototipe ini? Tanya saya, suara agak serak. Nurul tersenyum. Kurang daripada $80,000 Amerika. Kami guna 3D printing untuk kebanyakan bahagian dan grafin kami hasilkan sendiri dari sisa kelapa sawit. Sisa kelapa sawit. Saya hampir tergelak, tapi bukan kerana lucu, kerana terkejut. Di Amerika, kami membuang berbilion dolar untuk sintesis grafin dari grafit import. Di sini, mereka gunakan sisa pertanian. Emily yang duduk di kerusi roda berbisik pada saya. Ayah, ini lebih maju daripada apa yang kita ada di MIT. Saya tak jawab. Saya tak mampu. Kemudian Nurul membawa kami ke tingkat atas. Ruang terbuka dengan pemandangan tasik kampus. Di sana, pasukan mereka sedang makan tengah hari bersama. Nasi lemak, kari ayam, kuih muih, semua dalam satu bekas besar. Mereka menjemput kami sertai tanpa segan silu. Seorang pelajar India menambah sambal untuk saya. Seorang lagi pelajar Cina menuang teh tarik. Semua ketawa, berbual dalam campuran Melayu, Inggeris dan Mandarin. Saya makan sambil memerhati. Tiada hierarki ketat. Tiada ego besar. Mereka panggil Nurul Kakak Huda, bukan doktor atau profesor. Tapi kerja mereka boleh mengubah dunia. Petang itu, Farid menghantar kami balik ke Kuala Lumpur. Sepanjang jalan, saya diam saja. Emily tidur di bahagian belakang. Farid tak memaksa bercakap, tapi akhirnya dia berkata perlahan, Profesor, kami bukan nak tunjuk hebat. Kami cuma buat apa yang kami mampu dengan apa yang kami ada. Malaysia kecil, tapi hati kami besar. Saya memandang keluar tingkap. Senja merah jingga membalut langit. Saya teringat dompet yang dikembalikan semalam. Nasi lemak hospital, kecekapan doktor, dan sekarang, air terjun kuantum. Malam itu, di hotel berhampiran hospital, saya buka laptop dan mulakan email baru kepada dekan MIT. Jari saya berhenti di atas papan kekunci. Saya type, kemudian padam. Type lagi, padam lagi. Akhirnya saya type satu ayat pendek. Din, saya rasa kita perlu hantar delegasi ke Malaysia secepat mungkin. Ada sesuatu di sini yang kita terlepas selama 50 tahun. Saya tekan send, kemudian menutup laptop. Saya berjalan ke balkoni bilik hotel. Dari situ, menara kembar Petronas kelihatan lebih dekat, lebih megah. Lampunya berkelip-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Saya mengeluarkan telefon, membuka rakaman video pendek yang saya ambil di makmal tadi. Angka 94.7% masih terpapar di skrin. Saya menggelengkan kepala perlahan. Tempat ini tidak seperti yang saya fikir. Bisik saya pada diri sendiri.
Tapi adakah saya hanya bertuah sahaja? Atau ada lagi yang saya belum nampak? Saya tidak tahu lagi bahawa dalam masa kurang 72 jam, saya akan berhadapan dengan saat paling genting dalam hidup. Saat di mana Malaysia bukan lagi soal teknologi, tapi soal nyawa saya sendiri. Dan saat itu akan memecahkan segala yang tinggal dari dinding prasangka saya. 3 hari selepas lawatan ke UTM, saya sudah tidak boleh tidur lena. Setiap kali saya pejam mata, saya nampak silinder biru itu. Air terjun elektron mengalir tanpa henti. Angka 94.7% berkelip-kelip seperti mengejek segala yang saya percaya selama ini. Saya bangun awal, mandi air sejuk, kemudian duduk di balkoni hotel sambil minum kopi hitam. Langit Kuala Lumpur masih gelap, tapi lampu menara kembar Petronas sudah mula padam satu persatu menyambut fajar. Pukul 6 pagi, mesej WhatsApp masuk dari Nurul Huda. Profesor, kalau Tuan sudi, hari ini kami jalankan ujian skala besar air terjun kuantum di padang solar kampus. 10 megawatt prototype. Tuan dan Emily dijemput khas. Kami hantar kereta jam 8. Saya jawab tanpa fikir panjang. Kami datang. Perjalanan ke Johor kali ini terasa berbeza. Emily sudah boleh berjalan tanpa tongkat. Wajahnya kembali merona. Saya pula diam sepanjang jalan. Tapi bukan kerana marah. Kerana takut. Takut kalau apa yang saya lihat hari ini akan meranapkan segala teori yang saya ajar selama 25 tahun. Apabila kami sampai, matahari baru naik. Padang solar seluas 40 ekar terbentang di hadapan. Ribuan panel biasa diganti dengan modul segi 6 berwarna biru laut yang berkilauan. Di tengah-tengah, sebuah menara kawalan kecil berdiri. Dikelilingi pelajar dan pensyarah yang memakai rompi keselamatan jingga. Nurul menyambut kami dengan pelukan ringan untuk Emily dan salam hormat untuk saya. Selamat datang ke hari bersejarah, Profesor. Ujian bermula jam 9 tepat. Lampu simulasi matahari diganti dengan cahaya sebenar. Angka pada skrin besar mula bergerak. 10 megawatt, 30 megawatt, 65 megawatt dan terus naik. Udara panas membara, peluh membasahi baju saya, tapi saya tak peduli. Saya cuma terpaku pada angka itu. Akhirnya skrin berhenti pada 112.4 megawatt. Lebih 12% daripada jangkaan. Seluruh padang meletup dengan sorakan dan tepukan. Pelajar berpelukan, ada yang menangis. Seorang lelaki India tua, mungkin jurutera kanan, jatuh sujud syukur di atas tanah. Saya berdiri macam patung. Nurul mendekat, tersenyum lebar. Ini baru permulaan, Profesor. Dalam 6 bulan, kami boleh pasang di atap bangunan biasa. Kos kurang dari RM2 per watt. Bayangkan, kalau seluruh Malaysia guna ini, kami boleh ekspor tenaga ke Singapura, Thailand, bahkan Eropah. Saya cuba cari kata-kata. Bagaimana korang buat semua ini dengan bajet sekecil ini? Nurul ketawa kecil. Kami tak ada bajet besar macam MIT. Jadi kami kena pandai. Kami guna sisa sawit untuk grafin, kulit durian untuk bateri organik, bahkan daun pandan untuk penyerap haba. Semua dari sini, dari Malaysia. Emily memegang lengan saya. Ayah, ini bukan lagi soal teknologi. Ini soal cara mereka fikir. Petang itu, kami dijamu makan di kantin kampus. Menu ringkas. Nasi goreng kampung, ayam goreng berempah, air tebu sejuk. Saya makan 2 pinggan tanpa sedar. Cuaca panas-panar terik, kipas siling berpusing laju. Tapi semua orang ketawa dan berbual macam tiada apa yang salah di dunia ini. Saya tiba-tiba teringat prasangka lama saya.
Saya angkat suara, separuh bergurau, separuh serius. Cuaca panas macam neraka, baju basah lenjan, tapi korang semua macam tak kisah langsung. Macam mana boleh? Seorang pelajar Sabah bernama Daniel ketawa kuat. Profesor, kalau kita marah panas setiap hari, kita tak hidup lah. Kami pilih gembira je. Lagipun, panas ini yang buat kami kreatif. Kami cipta penyejuk geothermal sebab tak tahan aircon mahal. Semua ketawa. Saya juga ketawa. Ketawa pertama saya yang ikhlas sejak tiba di Malaysia. Malamnya, kami bermalam di rumah tumpangan universiti. Saya tak boleh tidur. Saya keluar berjalan sorang di tepi tasik kampus. Bulan purnama menerangi air. Ribuan klip-klip terbang rendah. Saya duduk di bangku kayu, buka telefon dan mulakan rakaman suara untuk diri sendiri. Alexander Hale, hari ke-9 di Malaysia. Saya rasa saya sudah gila. Saya datang sini dengan hati penuh ejekan. Sekarang, saya tak tahu nak balik macam mana. Mereka bukan sekadar bijak. Mereka bijak dengan cara yang kita dah lupa. Bijak dengan rendah hati. Bijak dengan kegembiraan. Bijak dengan apa yang ada di tangan. Saya tutup rakaman, pandang langit. Tiba-tiba dada saya rasa sesak. Bukan sesak biasa. Sesak yang buat tangan kebas, penglihatan kabur. Saya cuba berdiri, tapi lutut lemah. Telefon jatuh ke rumput. Saya rebah perlahan. Yang terakhir saya ingat sebelum pingsan, wajah Nurul dan Farid berlari ke arah saya. Jeritan pelajar dan lampu kecemasan merah berkelip-kelip. Saya tak tahu lagi memikirkan teknologi. Saya cuma fikir satu perkara. Kalau saya mati malam ini, saya mati sebagai seorang yang bodoh sombong. Saya tersedar dengan bau ubat dan bunyi monitor jantung yang stabil. Cahaya putih terang menyilaukan mata. Emily memegang tangan saya. Matanya merah. Di sebelah katil, Nurul Huda berdiri dengan wajah penuh kesyukuran. Tangannya masih memegang fail tebal. Ayah! Emily menjerit kecil, memeluk saya perlahan. Doktor kata ayah hampir tak ada. Saya cuba bercakap, tapi tekak kering. Nurul cepat-cepat tuang air dan bantu saya minum. Profesor, Tuan alami serangan jantung ringan. Nasib baik pelajar kami jumpa cepat. Kami bawa Tuan ke pusat perubatan universiti dengan ambulans kampus. Kurang 15 minit dari Tasik ke sini. Saya pandang sekeliling. Bilik ICU kecil tapi canggih. Skrin sentuh di dinding. Robot pembantu membawa ubat. Dan yang paling pelik, sebuah panel biru kecil di atas katil saya. Sama seperti air terjun kuantum tapi saiz poket. Mengeluarkan bunyi halus. Itu prototipe defibrillator kuantum, jelas Nurul. Kami sedang uji untuk hospital. Ia guna tenaga dari cahaya lampu bilik je. Tak perlu bateri besar. Ia yang stabilkan irama jantung Tuan semasa dalam ambulans. Saya terkedu. Peranti yang boleh selamatkan nyawa dicipta dari teknologi solar yang sama dan berjalan dengan cahaya lampu neon biasa. Doktor masuk. Lelaki Cina berusia 50-an. Name tag Dr. Lim Wei Ming. Profesor Hale, arteri Tuan ada penyumbatan 70%. Kami dah pasang stand menggunakan robot mikro. Prosedur ambil 22 minit sahaja. Kalau di tempat lain, mungkin 4 jam. Saya cuba ketawa, tapi dada masih sakit. Korang buat macam main-main je. Dr. Lim tersenyum. Kami tak main-main, Profesor. Kami cuma tak suka buang masa. Petang itu, saya dipindah ke ward biasa. Berita serangan jantung saya tersebar dalam kampus seperti api. Pelajar datang berduyun-duyun.
Ada yang bawa kuih, ada yang bawa kad get well soon, ditulis tangan dalam 3 bahasa. Seorang gadis dusun dari Sabah beri saya rantai manik-manik buatan tangan, katanya untuk lindung hati Profesor. Malam pula, acara yang saya tak sangka langsung. Mereka adakan majlis kecil di Dewan Makan kampus. Malam penghargaan buat Profesor Hale. Saya dipaksa duduk di kerusi roda walaupun saya dah boleh berjalan sikit. Lampu diredupkan, skrin besar hidup. Video bermula. Mereka tunjuk rakaman dari hari pertama saya sampai di UTM. Saya dengan muka masam, tangan bersilang dada. Kemudian klip saya makan nasi lemak hospital. Klip saya terkejut tengok dompet dikembalikan. Klip saya berdiri ternganga depan air terjun kuantum. Semua dirakam secara rahsia oleh pelajar. Kemudian lagu Rasa Sayang versi akustik dimainkan oleh pelajar gitar. Satu demi satu mereka naik pentas. Seorang pelajar Melayu baca sajak pendek. Datang dengan hati batu, pulang dengan hati lembut. Malaysia bukan sempurna, tapi kami cuba jadi baik. Seorang pelajar India nyanyi lagu Hindi yang dia cipta khas. Lirik tentang seorang profesor dari barat yang jatuh cinta pada sambal belacan. Seorang pelajar Cina buat persembahan sandiwara pendek. Dia berlakon jadi saya, lengkap dengan aksen Amerika dan muka sombong, kemudian terjatuh dan diselamatkan oleh pelajar pelbagai kaum yang pakai baju warna-warni. Seluruh dewan gelak kuat. Saya juga gelak sampai air mata keluar. Kemudian Nurul naik pentas, pegang mikrofon. Profesor Hale datang sini fikir kami lembab, miskin, tak boleh buat apa. Tapi malam ini kami nak tunjuk, kami boleh buat banyak, asalkan kami buat bersama. Hari ini, Profesor hampir pergi selama-lamanya. Tapi Allah izin, teknologi kami, doa kami, dan larian pelajar kami selamatkan Tuhan. Ini bukan keajaiban teknologi sahaja. Ini keajaiban hati. Dewan senyap. Kemudian sorakan meletup lagi. Saya tak tahan lagi. Saya bangun dari kerusi roda, berjalan perlahan ke pentas walaupun doktor marah. Saya ambil mikrofon dari Nurul, tangan menggigil. Saya tak tahu nak cakap apa. Suara saya pecah. Saya datang sini dengan hati penuh ejekan. Saya fikir korang tak layak duduk semeja dengan MIT. Tapi malam ini, korang bukan duduk semeja dengan saya. Korang dah angkat saya ke atas bahu korang. Air mata saya mengalir tanpa malu. Saya salah. Teruk salah. Dan saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Dewan senyap seketika. Kemudian, sorakan paling kuat malam itu. Farid datang peluk saya dari samping. Selamat datang ke keluarga Profesor. Malam itu, saya tidur dengan senyuman. Dada masih sakit. Tapi hati dah tak sakit lagi. Saya tak tahu lagi bahawa krisis sebenar, krisis yang akan buat saya menangis di depan seluruh dunia, masih menunggu esok pagi. Dan kali ini, bukan serangan jantung ringan. Kali ini, nyawa saya betul-betul bergantung pada sesuatu yang Amerika tak pernah berjaya cipta dalam 50 tahun. Pagi berikutnya, saya dibenarkan keluar dari wad untuk berjalan perlahan di koridor hospital. Emily berjalan di sebelah kiri, Nurul di sebelah kanan. Mereka tak izinkan saya berjalan seorang, walaupun saya kata saya dah okey. Saya tak marah, malah saya rasa selamat buat pertama kali dalam hidup. Dr. Lim datang dengan senyuman lebar. Profesor,
Hari ini kita buat ujian tekanan ringan. Kalau stabil, tuan boleh balik hotel petang nanti. Ujian dijalankan di bilik kecil dengan treadmill dan monitor. Saya berjalan perlahan. Dada rasa sedikit ketat tapi terkawal. Tiba-tiba, monitor mula berbunyi kuat. Irama jantung melonjak dari 90 ke 180 dalam beberapa saat. Saya rasa dunia berpusing. Kaki lemah, saya rebah ke depan. "Vitech!" jerit Dr. Lim. "Kod biru! Kod biru!" Segalanya jadi kabur. Saya nampak Nurul berlari keluar sambil menjerit panggil nama seseorang. Emily menangis memanggil ayah. Kemudian, kegelapan. Apa yang berlaku seterusnya saya hanya tahu dari cerita mereka kemudian. Serangan jantung kali ini bukan ringan lagi. Arteri baru pasang stent tersumbat sepenuhnya. Tekanan darah jatuh ke 60/40. Defibrillator biasa gagal 3 kali. Doktor kata peluang hidup kurang 5%. Nurul ingat satu perkara. Prototipe defibrillator kuantum saiz poket yang masih dalam fasa ujian akhir. Ia belum dapat kelulusan rasmi, tapi ia adalah satu-satunya harapan. Dia berlari ke makmal, ambil peranti itu dari laci terkunci dan lari balik ke ICU sambil menangis. Farid, pelajar dan pensyarah lain ikut dari belakang, membentuk rantaian manusia tanpa kata-kata. Apabila sampai, Dr. Lim tak sempat tanya. Dia cuma angguk. Nurul letakkan panel biru kecil terus di dada saya. Peranti itu hidup dengan sendirinya, mengesan cahaya lampu bilik, menukar kepada tenaga elektrik tepat dan lepaskan denyutan 200 Joule dalam 0.3 saat. 1 denyutan. 2 denyutan. Irama jantung kembali normal. Monitor berbunyi stabil lagi. Emily kata seluruh bilik senyap selama 5 saat. Kemudian semua orang menangis serentak. Doktor, jururawat, pelajar, bahkan pesakit sebelah yang tengah sedar dari bius. Saya tersedar 10 jam kemudian, malam hari. Bilik gelap, cuma lampu kecil di kepala katil. Emily tidur di kerusi. Nurul duduk di lantai bersandar dinding, mata merah. Farid berdiri di pintu seperti pengawal. Saya cuba angkat tangan. Nurul terjaga serta-merta, berlari ke katil. "Profesor, tuan dah balik." Saya pandang panel biru kecil yang masih diletakkan di dada saya, kini berkelip perlahan. Itu yang selamatkan aku." Nurul angguk, air mata mengalir. "Kami tak ada masa tunggu kelulusan FDA atau apa-apa. Kami cuma ada doa dan teknologi yang kami cipta sendiri, dan ia berjaya." Saya tarik tangan Nurul perlahan. "Terima kasih. Bukan setakat selamatkan nyawa aku. Korang selamatkan ego aku yang dah mati bertahun-tahun." Malam itu, saya tak tidur lagi. Saya minta laptop dibawa masuk. Dengan tangan masih lemah, saya type email panjang kepada dekan MIT, kepada semua rakan sekerja, kepada White House Energy Advisor yang pernah ejek saya tahun lepas. Subjek email: Urgent. Malaysia telah berjaya. Amerika perlu belajar sekarang. Di dalamnya saya lampirkan semua data, video ujian dan gambar prototipe defibrillator kuantum yang baru selamatkan nyawa saya. Saya akhiri email dengan satu ayat. Kita bukan lagi nombor 1. Kita sudah ketinggalan 50 tahun dan kita patut malu kerana itu. Saya tekan send pada jam 3.47 pagi. Pukul 4.02 pagi, telefon berbunyi. Panggilan video dari Boston. Dekan MIT, muka pucat. "Alex, apa yang kau hantar ni betul?
defibrillator tanpa bateri, 94% solar. Kau okey ke? Saya tersenyum lemah. Lebih okey daripada pernah dalam hidup aku. Dan ya, semuanya betul. Esok aku akan buat sidang media. Aku nak dunia tahu. Dekan diam lama. Kemudian dia kata perlahan, kalau betul, ini akan jadi hari paling memalukan dalam sejarah sains Amerika. Saya ketawa kecil. Bukan memalukan, Tom. Ini hari kita akhirnya belajar rendah hati. Saya tutup panggilan. Di luar tingkap, fajar mula merekah. Menara kembar Petronas kelihatan samar dalam kabus pagi. Saya pandang panel biru di dada saya. Kemudian pandang Nurul yang masih setia duduk di lantai. Mungkin aku salah dari awal, bisik saya. Nurul tersenyum, pegang tangan saya. Bukan salah, Profesor. Cuma belum sampai masa untuk betul. Saya tahu esok akan jadi hari yang akan mengubah segalanya. Bukan untuk saya sahaja, tapi untuk seluruh dunia. Dan untuk pertama kali, saya tak sabar nak bangun pagi di Malaysia. Pagi itu, seluruh Kuala Lumpur macam terbalik. Saya dibawa keluar dari hospital dengan kerusi roda, walaupun saya dah boleh berjalan. Arahan doktor, katanya untuk elak berita, Profesor MIT rebah lagi. Di luar pintu utama, lebih 100 wartawan sudah berkumpul. Mikrofon, kamera, drone terbang atas kepala. Ada logo CNN, BBC, Al Jazeera, Astro Awani, semua ada. Farid dan Nurul berdiri di kiri kanan saya seperti pengawal pribadi. Emily pegang tangan saya erat. Saya pakai kemeja batik biru yang mereka belikan semalam. Pertama kali dalam hidup saya pakai batik. Seorang wartawan CNN, Melissa Chan, angkat tangan pertama. Profesor Hale, benar ke Tuan hampir meninggal dunia dan diselamatkan oleh teknologi Malaysia yang belum diluluskan lagi? Saya tarik nafas panjang, pandang kamera terus. Ya, 2 kali dalam seminggu lepas, jantung saya berhenti. 2 kali juga, nyawa saya kembali kerana ciptaan anak muda Malaysia. Yang pertama ialah air terjun kuantum, panel solar kecekapan 94.7%. Yang kedua ialah defibrillator kuantum saiz poket yang berjalan dengan cahaya lampu biasa. Amerika gagal cipta kedua-duanya dalam 50 tahun. Malaysia berjaya dalam 5 tahun dengan bajet kurang dari 1% makmal kami. Kamera berkelip gila. Wartawan berbisik sesama sendiri. Wartawan BBC tanya seterusnya. Ada dakwaan tuan terlalu emosi kerana baru diselamatkan. Adakah ini publicity untuk Malaysia? Saya ketawa kecil. Kemudian angkat baju saya perlahan. Bekas luka kecil di dada masih merah. Panel biru defibrillator masih melekat separuh. Saya cabut perlahan, tunjuk kepada semua orang. Ini bukan emosi. Ini fakta. Panel ini hidupkan jantung saya semalam. Kalau anda ragu, saya boleh mati sekarang dan biar panel ini hidupkan saya lagi depan kamera. Seluruh kawasan senyap. Tiada siapa ketawa. Saya teruskan. Saya datang ke Malaysia dengan hati penuh sombong. Saya kata lalu lintas sesak, panas, tak teratur, orang tak fasih Inggeris. Semua itu benar. Tapi itu tak penting lagi. Apa yang penting ialah bila dompet saya jatuh, orang asing lari kejar saya untuk kembalikan. Bila anak saya hampir mati dalam kemalangan pesawat, doktor di sini selamatkan dia dalam masa jam. Bila jantung saya berhenti, anak muda di sini lari bawa teknologi yang mereka cipta sendiri, tak tunggu kelulusan.
sebab nyawa lebih penting dari prosedur. Air mata saya mula jatuh. Saya tak kisah lagi. Malaysia bukan negara sempurna, tapi di saat paling genting dalam hidup saya, Malaysia sempurna untuk saya. Saya pandang Nurul, Farid, Emily, kemudian angkat tangan ke arah semua pelajar dan doktor yang berdiri belakang. Ini bukan keajaiban teknologi sahaja. Ini keajaiban hati. Keajaiban gotong royong. Keajaiban orang yang tak ada banyak, tapi bagi semua yang ada. Seorang wartawan tempatan tanya dengan suara menggeletar, "Profesor, apa pesanan tuan untuk dunia?" Saya tarik nafas dalam, pandang terus ke kamera CNN yang sedang siaran langsung ke seluruh dunia. Dunia perlu berhenti sombong. Amerika perlu berhenti sombong. Saya, Alexander Hale dari MIT, hari ini mengaku di depan berjuta-juta orang, kami sudah ketinggalan. Malaysia bukan lagi negara membangun. Malaysia adalah guru yang dunia perlukan sekarang. Saya angkat panel biru kecil itu tinggi-tinggi. Dan ini bukti. Tiba-tiba kaki saya lemah. Saya hampir jatuh, tapi Nurul dan Farid cepat-cepat pegang saya. Kamera zoom masuk ke muka saya yang basah air mata. Melissa Chan, wartawan CNN, tak tahan lagi. Dia letak mikrofon, tutup muka dan menangis di udara langsung. Seluruh dunia melihat seorang profesor Amerika dari universiti terbaik di dunia menangis tersedu-sedu di depan hospital Malaysia, memegang ciptaan anak muda Malaysia dan mengaku kalah. Di belakang saya, pelajar UTM mula nyanyi Negaraku dengan suara perlahan. Satu demi satu, wartawan, jururawat, bahkan polis kawalan turut sama nyanyi. Saya berdiri di tengah-tengah. Tangan masih dipegang Nurul dan Emily. Air mata tak berhenti jatuh. Saya tahu, mulai saat ini, tiada lagi jalan balik. Segala prasangka saya sudah mati di Kuala Lumpur. Dan dari abu itu, lahir sesuatu yang lebih besar. Penghormatan. 2 hari selepas sidang media itu, dunia masih bergema dengan nama saya. Telefon tak berhenti berdering. Email membanjiri. Bahkan White House hantar wakil khas ke hotel. Tapi saya tak mahu jumpa sesiapa. Saya cuma mahu duduk di tepi katil hospital Emily, pegang tangannya dan diam. Emily sudah boleh berjalan sendiri sekarang. Dia pandang saya lama-lama, kemudian kata perlahan, "Ayah, dulu ayah selalu kata Malaysia negara ketiga, tak layak dapat Nobel. Sekarang seluruh dunia tengok ayah menangis sebab Malaysia. Ayah rasa macam mana?" Saya tarik nafas panjang. Ayah rasa bebas. Macam batu besar yang ayah pikul bertahun-tahun akhirnya jatuh. Petang itu, Nurul datang bawa satu kotak kecil. Dia duduk di kerusi sebelah katil saya. Buka kotak perlahan. Di dalamnya ada nasi lemak daun pisang segar, telur goreng rangup, sambal bilis pedas manis dan secawan teh tarik panas. Saya ingat profesor kata tak suka makanan hospital, katanya sambil tersenyum nakal. Saya ketawa sampai batuk. Dulu tak suka. Sekarang, kalau tak ada nasi lemak ni, saya rasa nak masuk hospital lagi. Kami makan bertiga, saya, Emily dan Nurul, di balkoni bilik hospital yang menghadap KLCC. Menara kembar Petronas berdiri megah di depan mata. Lampunya mula menyala satu persatu menyambut senja. Selepas habis makan, Nurul keluarkan telefon, tunjuk video pendek. Ia rakaman dari pelbagai negara. Pelajar di Harvard angkat banner "We Stand with Professor Hale". Saintis di Jerman ulang percubaan air terjun kuantum.
Kanak-kanak di Afrika pasang panel solar biru buatan Malaysia pertama. Profesor buat dunia berubah dalam seminggu, kata Nurul lembut. Tapi saya nak tanya satu soalan peribadi. Apa yang paling Profesor sesal? Saya diam lama. Angin petang bertiup sepoi-sepoi, bawa bau hujan jauh. Saya sesal kerana gunakan 55 tahun hidup saya untuk cari kelemahan orang lain, bukannya cari kekuatan mereka. Saya sesal kerana ajar pelajar saya di MIT untuk jadi nombor 1, tapi tak pernah ajar mereka jadi manusia yang baik. Air mata saya jatuh lagi, tapi kali ini senyap. Tak ada kamera. Nurul pegang bahu saya perlahan. Di Malaysia, kami tak cari nombor 1. Kami cari cukup untuk semua. Itu je. Malam itu, saya minta diizinkan keluar hospital sebentar. Mereka tak setuju, tapi saya degil. Farid hantar saya ke Bukit Bintang dengan kereta biasa, bukan van rasmi. Saya pakai topi dan cermin mata hitam, tapi ramai masih kenal. Saya berjalan perlahan di tengah orang ramai. Saya nampak seorang makcik tua jual air kelapa di tepi jalan. Seorang pakcik India goreng pisang. Budak Melayu main gitar sambil nyanyi lagu Sudirman. Semua ketawa, saling tegur, walaupun baru lepas hujan renyai. Saya duduk di bangku taman, buka topi. Seorang budak kecil menghampiri, mata bulat. "Uncle, betul ke Uncle Profesor yang menangis kat TV tu?" Saya angguk perlahan. Budak itu senyum, hulur sebiji pisang goreng. "Makcik kata bagi Uncle. Kata Uncle dah buat Malaysia bangga." Saya ambil pisang goreng itu dengan tangan menggigil. Panas, rangup, manis. Saya gigit dan tanpa sedar, air mata jatuh atas pisang. "Terima kasih budak kecil tanpa nama. Terima kasih makcik penjual. Terima kasih Malaysia." Malam itu, saya balik ke hospital dengan hati yang akhirnya tenang sepenuhnya. Saya tahu esok akan ada lagi sidang media, lagi temu bual, lagi tawaran berjuta dolar. Tapi tak ada yang lebih penting daripada apa yang saya rasa sekarang. Kesyukuran yang tak terucap. Saya sudah bukan lagi profesor sombong dari MIT. Saya sudah jadi murid Malaysia. Dan saya tak mahu lulus lagi. Pagi terakhir saya di Malaysia, CNN jemput saya buat wawancara langsung dari Skybridge, menara kembar Petronas. Mereka kata simbolik. Seorang profesor Amerika berdiri di atas lambang kemajuan Malaysia mengaku kalah kepada dunia. Saya naik lift laju sampai tingkat 41. Pintu terbuka, angin kencang bertiup dari Selat Melaka. Melissa Chan sudah tunggu dengan kru kecil. Kamera hidup, satelit menghubungkan ke 180 negara. Melissa mulakan dengan suara lembut. "Profesor Hale, dunia masih terkejut dengan kata-kata Tuan 4 hari lalu. Hari ini, apa pesanan terakhir Tuan sebelum pulang ke Amerika?" Saya pandang bawah. Kuala Lumpur terbentang luas. Kereta kecil macam semut. Orang ramai bergerak seperti sungai hidup. Saya tarik nafas dalam. Malaysia adalah guru yang kita semua perlukan. Saya angkat panel defibrillator kuantum kecil yang masih saya bawa ke mana-mana. Kini sudah dibungkus rapi dalam kotak kayu cenderahati. Amerika habiskan berbilion dolar, 50 tahun penyelidikan, ribuan saintis terbaik, tapi tak pernah berjaya buat benda sekecil ini. Malaysia buat dengan pelajar sarjana, bajet kurang dari 1 juta ringgit, dan yang paling penting, dengan hati yang tak pernah putus asa. Melissa tanya lagi, "Ada yang kata Tuan terlalu emosi, terlalu dramatik. Apa jawapan Tuan?" Saya tersenyum,
Air mata sudah berkumpul di kelopak mata. Kalau menangis kerana kesyukuran adalah dramatik, biarlah saya jadi pelakon paling dramatik di dunia. Saya menangis sebab saya malu. Malu kerana selama ini saya anggap diri saya hebat. Tapi sebenarnya saya buta. Buta pada kebaikan yang ada di depan mata. Buta pada semangat gotong royong yang buat negara kecil ini lebih kuat daripada empayar besar. Saya pandang terus ke kamera, seolah-olah bercakap kepada setiap orang di barat yang pernah ejek negara membangun. Kita terlalu sibuk cari kesalahan orang lain sampai lupa tengok cermin sendiri. Kita kata mereka lambat, tapi mereka yang sampai dulu ke masa depan. Kita kata mereka miskin, tapi mereka kaya dengan hati yang kita dah lama hilang. Saya angkat suara sedikit. Angin bertiup kencang sampai mikrofon bergoyang. Malaysia mungkin ada kemacetan lalu lintas. Malaysia mungkin panas terik. Malaysia mungkin tak sempurna di setiap sudut. Tapi di saat anak saya hampir mati, Malaysia selamatkan dia. Di saat jantung saya berhenti 2 kali, Malaysia hidupkan semula. Di saat ego saya dah mati, Malaysia hidupkan semula saya sebagai manusia yang lebih baik. Air mata saya jatuh tanpa kawalan sekarang. Saya tak lap lagi. Malaysia bukan negara sempurna. Tapi Malaysia sempurna di perkara yang paling penting. Hati manusia. Perpaduan. Keberanian untuk cuba walaupun tak ada banyak. Saya angkat panel biru itu tinggi-tinggi. Matahari pagi memantul pada permukaannya. Dan inilah bukti. Bukan sekadar teknologi. Ini bukti bahawa bila hati bersatu, tiada yang mustahil. Kamera zoom masuk ke muka saya yang basah air mata. Melissa sendiri menangis lagi. Tak mampu tanya soalan seterusnya. Saya akhiri dengan suara yang pecah tapi teguh. Dunia, tolong belajar dari Malaysia. Bukan kerana mereka lebih bijak, tapi kerana mereka lebih baik hati. Dan itulah kuasa sebenar yang akan selamatkan dunia kita. Siaran tamat, kamera mati. Saya berdiri sendirian di Skybridge. Angin bertiup kencang. Menara kembar Petronas berdiri teguh di bawah kaki saya. Sacas 2 tiang harapan. Saya menangis lagi, tapi kali ini bukan kesedihan. Ini air mata seorang murid yang akhirnya jumpa guru sejati. Terima kasih Malaysia. Pesawat Malaysia Airlines MH002 ke Boston dijadualkan berlepas jam 11.35 malam. Saya sudah check-in awal, tapi saya tak mahu masuk gate lagi. Saya duduk di kaunter Starbucks KLIA. Pandang jam, pandang orang ramai, pandang langit malam yang gelap di luar kaca. Emily duduk sebelah saya, pegang tiket pulang. Ayah, kita boleh balik tahun depan kan? Saya nak belajar di UTM. Saya angguk perlahan. Bukan tahun depan, bulan depan. Ayah dah minta cuti panjang dari MIT. Ayah nak jadi pelajar di sini, bukan profesor. Emily peluk saya erat. Pukul 10.45 malam, Farid dan Nurul datang bersama rombongan kecil. Dr. Aisyah, Dr. Lim, Daniel dari Sabah, budak pisang goreng Bukit Bintang, bahkan pakcik teksi yang hantar saya hari pertama. Semua pakai baju biasa, tak ada upacara rasmi. Farid hulur satu bungkusan daun pisang. Nasi lemak terakhir untuk profesor, bungkus ekstra sambal. Saya buka, bau santan dan ikan bilis naik serta-merta. Saya makan di situ juga. Berdiri di tengah lapangan terbang, tak kisah orang lalu lalang tengok.
Dr. Aisyah beri saya satu botol kecil minyak angin cap kapak untuk ingat bau Malaysia kalau rindu. Daniel hulur rantai manik-manik yang sama dia beri di hospital. Kali ni bersih baru, ada batu biru dari air terjun kuantum. Pakcik teksi senyum lebar. Kalau balik, naik teksi saya lagi ya. Kali ni free. Saya tak tahan lagi. Saya peluk mereka satu persatu, air mata jatuh atas bahu masing-masing. Nurul hulur surat kecil, dilipat rapi. Profesor, baca dalam pesawat nanti. Panggilan akhir untuk penerbangan kami. Saya pegang beg, berpaling untuk kali terakhir. Saya angkat tangan, lambai pada mereka yang berdiri di belakang pagar kaca. Mereka lambai balik, senyum. Ada yang angkat banner kecil. Kami tunggu profesor balik jadi pelajar. Saya masuk gate dengan hati penuh. Dalam pesawat, selepas take off, saya buka surat Nurul. Tulisan tangan halus. Profesor Hale yang dikasihi, kami tak pernah minta Tuan menangis di TV. Kami tak pernah minta Tuan puji kami sampai langit ketujuh. Kami cuma buat apa yang kami tahu. Tolong orang, cipta benda berguna dan hidup bahagia walaupun tak sempurna. Tapi Tuan bagi kami hadiah paling besar. Tuan buat dunia akhirnya nampak kami. Terima kasih kerana jatuh di Malaysia. Terima kasih kerana bangun sebagai kawan. Pintu UTM, pintu rumah kami, pintu hati kami sentiasa terbuka untuk Tuan dan Emily. Bawa balik cerita kami. Tapi jangan lupa, bawa balik diri Tuan yang baru. Dari anak-anak Malaysia yang Tuan panggil guru, Nurul Huda dan rakan-rakan. Di bawah surat ada gambar kecil. Saya berdiri di Skybridge, air mata mengalir, panel biru di tangan, menara kembar Petronas di belakang. Saya pegang gambar itu dekat dada. Lampu kabin diredupkan. Pesawat melayang di atas awan. Saya pandang keluar tingkap. Lampu-lampu Kuala Lumpur semakin kecil. Tapi cahaya di hati saya semakin besar. Saya tak balik ke Amerika sebagai profesor yang sama. Saya balik sebagai murid yang baru lulus subjek paling susah dalam hidup. Rendah hati. Dan saya tahu, walau di mana saya pergi nanti, saya akan bawa Malaysia dalam setiap degupan jantung saya, setiap nafas, setiap langkah. Kerana Malaysia bukan sekadar negara. Malaysia adalah keajaiban yang saya tak layak tapi diberi juga. Terima kasih Malaysia. Selamat tinggal buat sementara. Sampai jumpa lagi, guru saya.